Jangan. Tak. Ustaz nak cerita sejarah ni. Cerita sejarah. Tempat derita ni tak tahu pun. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya naik ke bekal dengan Ustaz Mak hari ni. Rezeki. Kau senang nak jumpa Ustaz. Ambil gambar kali ramai-ramai. Laju. Muhammad Ustaz Mak Cik, silakan. Acu Allah mikrofon ke dia. Maaf, terkecek Kelantan. Okay. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free! Takbir! Allahu Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, ucap syukur pada Allah. Dengan rahmat dan nikmatnya dapat kita berkumpul, dapat kita berhimpun di dalam satu dewan dengan pelbagai latar belakang, pelbagai ideologi, pelbagai agama atas nama satu suara free. Mudah-mudahan Palestin dapat dimerdekakan insya-Allah. Yang saya hormati yang Datuk Seri Perdana Menteri Sah Kepimpinan Negara Namo. pimpinan semua. Saya tulis tag dan nak sebut satu-satu. Tak apa. Kita faham. Seluruh rakyat Malaysia yang saya cintai, yang saya kasih, serta saya tengok tuan-tuan guru, para ahli ulama yang tidak lupa bersama-sama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, saya banyak belajar dari kawan-kawan daripada Eropah. Banyak saya belajar. Rupa-rupanya saya ingat saya ni kecil. Dah. Dan memang saya ni kecil. Saya tengok orang kecil ni apa boleh buat. Minta maaf, Ganu boleh faham tak? Boleh ya? Cakap ulau kan nak cakap Ganu? Tak. Saya terfikir, orang mungkin tanya, saya ni tubuh kecil, apa boleh buat? Apa saya boleh buat? Saya boleh pergi bantu mereka. Rupa-rupanya yang saya sertai, yang saya join ni, kepala dia, ketua dia, orang OKU Asperger, tahu? Rupa-rupanya mereka ada cita-cita yang tinggi untuk membebaskan Palestin. Kita orang Islam, kita orang yang beriman, yang ada akidah tentang persaudaraan. Tiba-tiba kita lupa. Kita diam 1000 bahasa. Bukan sebab kecil kami tak mampu pergi. Kalian yang besar, yang kata hebat, sebi ada, tangan ada, kaki ada, sempurna sekali ada. Kenapa berdiam diri? Tetapi alhamdulillah, rupa-rupanya ramai pada malam ini yang ada cita-cita nak membebaskan Palestin, dan bersama kita
termasuklah orang yang non-Muslim yang ada sifat keperimanusiaan bersama dengan kita. Bersama-sama untuk membebaskan Palestin. Kerana doa dan restu daripada seorang ibu, ibunda saya yang asuh saya, yang didik saya berusia 6 tahun, ayah sudah meninggal dunia. Menjaga nak orang anak sehinggalah diasuh dengan agama, dididik dengan agama, menyebabkan kecil tidaklah menjadi halangan untuk kita menggegarkan dunia Israel putakau. Dia putaka saya patutnya takut apa kok? Orang kecil mana boleh dah? Orang kecil takut apa kok? Nyo takut sungguh. Takut juga. Takut juga. Gari juga kita. Nakut bangga loh. Lah. Kalau kata kat kita kok sorang je pada dia lepas kok janganlah gari saya. Tak. Kita nak dah nak mula-mula longgar. Oh, mula-mula longgar? Longgar sikit. Oh, baik sikit lah. Tak ada baik belakang. Asal ikat gak jahat belakang. Nah, sebab ikat je gelapnya tak ni. Lepas tu ke tak demo? Beres. Tiba-tiba tengok longgar dia kepek lagi. Tak Allah. gerak. Tak gerak dah. Takutnya Israel, walaupun mereka kata kami ni dah lemah, tak, dia yang lemah, koyak. Saya harap semua balik rumah masing-masing. Cerita, jangan diam. Bangkitkan semangat kepada anak-anak kalian. Bangkitkan semangat kepada keluarga kalian. Tentang keperimanusiaan. Cinta kepada kemanusiaan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, kampung batuk sejuk. Kami Hari ni berkabus lah. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertamanya bersyukur di atas nikmat Allah Ta'ala kurniakan. Lakib. Tadi orang tanya saya apa tak nak naik. Takut ke, debur ke? Kalau saya debur saya tak naik. Kalau saya takut saya tak naik. Bukan sebab takut, bukan sebab debur. Kalau ajak pergi ke Marah Island saya pergi. Kalau ajak pergi Kita Island saya pergi. Kalau dia Langkawi pun saya naik. Cumanya saya takut berubah hati. Sebab kita berada di bumi Taif. Ya. Sebab kita tahu bumi Taif ni bumi tempat Nabi SAW ditimpa musibah. Ketika mana isteri Nabi SAW tanya, apa yang menyebabkan kamu sedih dalam sejarah dalam Islam setelah setelah Islam diangkat atau dimuliakan? Antara Nabi kata yang paling aku sedih sekali adalah bumi Taif. Bumi Taif Bumi Taif. Kerana kita tahu dalam medan peperangan kita tahu dah memang orang tolak dah. Sebab kita bersiap dengan kelengkapan alat perang. Kalau kita patah gigi ke, luka ke, berdarah ke, kita dah bersiap sedia dah.
Ketika mana Nabi datang ke bumi Taif, Nabi SAW diuji. Nabi bukan nak minta negara Taif, bukan. Tapi hanya nak minta perlindungan. Di tengah-tengah Nabi SAW minta perlindungan dengan kepala-kepala Bani Taif, ataupun kita kata Bani Taqif, kabilah Taqif. Akhirnya mereka ni bukan hanya tak layan Nabi, bahkan mereka hantar budak-budak ataupun orang gila dilepaskan untuk dera Rasulullah SAW. Cara mana? Mereka melempar batu-batu, kayu-kayu. Dan bukit-bukit inilah yang menjadi saksi. Ketika mana Nabi SAW dalam keadaan berdarah, berubah, luka di kepalanya, Nabi tak larat dah. Lalu Nabi singgahlah satu kubur yang mempunyai 2 beradik. Bila Nabi singgah, buat kubur tadi tu tengok siang, tengok sedih. Tengok-tengok orang lain tolong, ada orang yang ada sifat keprimanusiaan, cerita kepada Rasulullah. Tengok Nabi dalam keadaan sedih. Lalu dia hantar anak buah dia, Andas, Sayyidina Andas lah, kita sebut tadi tu. Masjid Andas pun ada, dan Masjid Qub. Bawah tu Masjid Qub, Masjid Siku. Qub ni Masjid Siku. Nabi sandar Siku tadi dalam keadaan letih, payung, dalam keadaan lesu, dalam keadaan lemah. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa, sehingga Nabi kata, banyak sebab aku kena ni, kadang aku banyak dosa, tak layak ke aku ni, banyaknya derita aku, susahnya aku. Dan seolah-olah doa Nabi tu seumpama seorang yang sedang putus asa. Lalu datanglah malaikat hari, utusan daripada Allah Ta'ala, nak minta Rasulullah SAW hancurkan bumi Taif. Bagi yang hang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hdi qaumi, Allahumma yahdi qaumi, ya Allah berilah hidayah kepada kaumku, innahum la ya'lamun, sungguhnya mereka tak tahu kala. Lalu di tengah-tengah manusia, di tengah tolak Nabi, ada manusia yang membela Nabi SAW. Ada Abu Hanwa, kita kata tu, buah anggur ni lah, yang memberi tengah-tengah manusia tolak. Datang hidangan anggur daripada seorang Yahudi tadi, nama dia seorang Nasrani, iaitu Andas. Apabila Nabi tanya datang daripada mana, dia jawab, dia datang daripada Allahumma salli ala Muhammad wa ala saya pun lupa dah, tadi saya ingat di sebuah tempat. Lalu Rasulullah kata, kamu datang daripada negeri Yunus bin Matta. Nabi Allah Yunus, Nabi Yunus bin Matta. Tanya macam mana kamu tahu? Dia Nabi dah, aku seorang Nabi, dia saudara aku. Nak ceritanya, kamu datang daripada negeri orang yang soleh, iaitu namanya Yunus bin Matta, Nabi Allah Yunus AS. Apabila dengar demikian, dicium Nabi, peluk Nabi dan memeluk agama Islam. Tengok-tengok orang tolak, ada orang yang memeluk agama Islam. Kerana kesedihan tu lah, menyebabkan kalau orang yang faham nanti sebahagiannya ia tak seronok dalam hari naik ke Mekah. Bukan tak nak naik, ia tak berasa seronok. Kerana apa? Takut kita terseronok duduk di sini, sedangkan tempat ni lah Nabi pernah derita. Bukan tak boleh nak berseronok, tidak. Tapi kita datang ni, datang buat ibadat, buat umrah dalam keadaan sedih. Pada saya cerita ni supaya kita jangan terlalu gembira nak naik ke Mekah. Kalau sekadar kita nak tengok keindahan alam, alhamdulillah kita boleh tengoklah keindahan alam comel. Dan bukit-bukit inilah yang menjadi saksi bagaimana deritanya dakwah Nabi SAW. Hari ni kita boleh makan minum sedap. Hari ni kita boleh buat ibadat umrah dalam keadaan tenang, selesa.
Habis mereka dakwah Islam Nabi, mereka awal dulu dalam keadaan susah payah. Nak lari ke bumi tak pun tak boleh. Bahkan di pulau dia halau. Dia lepon dengan batu-batu. Yang bukit-bukit gunung kanan inilah yang menjadi saksi. Dan hari ni kita boleh tengok ada kebekah, ada banyak hiburan. Dan di sini banyak buah-buahan lah masyhurnya. Lepas tu kalau nak beli buah sini buah kan. Buah-buahan. Kalau nak beli kurma, beli Madinah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu untuk kita kata kosiar lah. Sebab dah jawab dah soalan tadi. Apa tak sedaik tu. Bukan kita tak nak daik. Okey, sebenarnya tadi memang kita duk pujuk Ustaz naik. Ustaz tak mau naik. Bukan saya saja yang pujuk, 2-3 orang ajak Ustaz naik. Kita ada yang nak sponsor Ustaz naik. Memanglah kita sponsor, Ustaz tak mau naik juga. Akhirnya eksklusif daripada Mang Outdoor, Ustaz naik juga. Jangan lupa subscribe. Sayang je lah Ustaz. Oh tu lah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Perkongsian ni memang menarik lah. Ya. Dan saya memang pernah bercerita ke anak-anak pungki juga. Pernah dengar. Masa ditunjuk gambar dia naik ke bekal awak di pertama dulu, saya kata sinilah kawasan Nabi kena lontar. Betul tak ya? Okey. Di bukit-bukit. Bukit-bukit ni. Mana jalan hok Nabi pernah lalu. Tu orang duduk tu ke tu? Jalan ni jalan-jalan Nabi nak lalu lah. Dulu nak pergi ke Taif, jalan kaki bukannya. Wah. Berapa hari orang sampau? Bilang. Paling murah. Cuaca okey. Meh cuaca. Zaman dulu memang inilah laluan Bayangkan Nabi daripada Mekah nak mari sini kot Celok Batu ni. Naik unta tak Ustaz? Naik unta tau. Jalan kaki. Kita dah naik bukit-bukit gini tau. Boleh. Boleh kau? Oh, boleh. Boleh. Kat komputer. Oh. Tengok atas. Kita ni ia mana takutkan ni. Memang ia tahan lama. Tapi kabak-kabak ni boleh ke? Tak kelecok ke? Ada kerja dia dah. Oh, kerja dia tau. Oh. Memang mainan Kita unta. kambing gurung ke kabak ni? Kalau muda lagi lah. Kalau kuda kita sungguh dia tengok. Tu tempat kita. 3 dia kata Kinabalu je tinggi gitu. Oh, tinggi lagi Kinabalu. Tu tempat kita. 3 dia kata Kinabalu. Tinggi Kinabalu. Dia tak biasa sangat. Pergi Ranjani dah Ustaz, 2 orang ni. Jangan banyak bunuh dah sana Ustaz. Dia tak kahwin gigi. Pergi nanti ada anak. Ayuh dia ada. Dia ramah. Lagi ramai je ada dapat. Ada orang tu. Tinggal kita lah Ustaz. Ditutup. Mujur gini legah ha? Biar boleh. Oh. Terima kasih Ustaz menemani saya hari ini. Sepanjang berada di atas ni. Ya benda. Live daripada Ustaz Mak. Dulu kita plan nak pergi kat Ustaz Mak 2 kali plan jadi. Mula-mula lewat kita balik. Yang kedua hujan lebat. Akhirnya Allah pertemukan kami di sini. Ustaz jumpakan kami Di Mekah. Ustaz jumpakan kami. Ustaz jumpakan kami. Ada hikmah pula. Ada hikmah Naik pula. sekali pula. Kita kat ni pula. Naik sekali pula dengan. Sebab dulu kalau lepas Malaysia kau boleh kau nampak benda lah kereta ni. Oh, dia buka bu. Oh dia buka pula batu ni. Masuklah ni. Ya orang kat ni dia kurang sakit dia kena juga ni. Guru kita buat kat atas ni dah ni.
Zaman Nabi dulu siapa pucuk dulu tahu? Kita tak tahu lah lalu luar dia. Ha? Bukit bawah. Oh, bawah tu lah. Banyak tanda ah. Ha. Ni bukit-bukit yang malaikat jaga yang nak upah bumi tak boleh. Kalau malaikat kata nak lipat, nak gulung. Sebagaimana bani pok dia sama Benda? Taurat atau sama. Yang Al-Ula tu gitu kau tahu. Boleh lagi di dalam. Tapi Dilarang. orang gitu tak apa. Dia nak kata mana? Ustaz pernah pergi tak? Al-Ulah buat dia nak buat tu. Nak Buat dah. Swimming so. so. Buat dah. Buat dah. Buat Tapi dah. ada pakej Insaf Ah, Insaf Insaf dengan ada. Al-Ula. Ya. Ada. Tapi dah ambil lah. Tapi 30 hari. Oh 30 hari dah. Ya mungkin je khabar dah niat tu kena gini-gini. Bukan untuk bergambar, bukan untuk Dah elak Eh. semua elak belaka. ah. Semua elak belaka. Helah. Helah. Tengok video Elah, nak video tutup cerita. jadi besar ha khabar. Betulkan niat kita nak tengok ni je. Kita balik. Dah ambil gambar. Tapi kita pula ambil gambar warna balas pula. Oh gitu. Betul. Kita pula beginilah. Gitulah. Ustaz. Nak insah. Nak insah ni Ustaz. Doa-doa setiap dia Ustaz. Budak je nak lagi saya buah belaka. Tu bakar. Kita bakar dia. Dok cek ni tidur. Dia nak main Gambar. Oh, adik tidur hari ni. Ha. Adik satu kenangan indah ha, besar-besar lagi. Oh, main dengan Oh. Ustaz. Apa papa nak geruk? Oh, macam ni. Kak tu budak besar tu kan. Dia ibu anak dia kot kan. Besar-besar tu kan. Oh, besar sikit macam Dia kata harga sama je. Tak ada kurang 5 sen pun dia tu. Harga sama dengan orang tu. Dia kalau orang tu 10,000, 10,000 lah. Berapa? Mana? tu? Oh, anak dia ni kamu. Baby Dia tanya besar. dia baby berapa dia tanya. Baby bawah dia setahun. Anak dia berapa tahun? Berapa tahun? Anak dia lelaki 2 orang. Oh, tak silap tau. Dia baby bayar kau? Bayar. Ni bayar. Bayi ambil si kat kapal. Sama Sama je lah. Dia kena ambil sama. Kalau Hani dah ambil dah si kapal. Si penduduk dah ambil dah. Kalau dah ambil si penduduk, tak apa. Air terik dari bawah ni. Nampak wayar Alim hitam. mak baik Pakatan ni. Ni ambil air. Kadang-kadang kabel elektrik weh. Ya. Oh, ke baru. Lepas tu pakai kisah dia buruh. Mak apa? Dia hak mahal sikit ni. Kapal tu. Kapal terbang ya? Terbang lah. Betul bang ha. Lepas tu dia pula untuk yang ambil besar. Kalau yang ambil besar, saingan besar lah. Tapi agensi yang lain banyak Mahal lagi? kecang ni bukan mahal macam gaduh bukan scammer macam gaduh buat masalah ha. Isan ni alhamdulillah ia molek tak ada masalah. Setakat ni. Oh tak unta, bah unta. Mana? Tu. Oh, ni memang boleh tengok. Tadi tak apa kecil. Kecil yang lagi. Oh, naik tu. Tu betul Ustaz kata dia gaguh naik bukit kan tengok. Pasang you warna kopo. Muntah naik bukit. Tu anak unta bawah. Anak dia. Oh, kecil. Tu ke baby tu. Anak hotel tu. Kecil. Tu anak hotel pokok tu. Dia makan pokok buah ke Ustaz? Pokok kayu. Bongkong. Dia warna kopo nak sama Dia kali. macam lembu orang. Warna dia pun. Oh tinggi. Kita dah boleh pun sebab pondok kita ada unta. Ha, dak gigi ke. Ya, balik memang kena gigi. Kena lagi ya. Apa ekor kat Ustaz ada? 3. Import lagi ni tak? Ke dah ni? Malaysia banyak. Usia Usi dah. Kuda dia ke Ustaz? Ada? Dah ada. Dekat Ustaz ada kuda? Ada ke? Itu nak pergi gok kali. Hari tu plan-plan beradang hujan apa? Hujan rada. Memang nak pergi makan nasi Arab memang nak Berapa tutup tak? Kenapa? Petang tutup ke apa? Rasa kenal betul dah. Kalau pagi tu pukul 8 boleh dah lagi. Hari ramai orang. Kalau pergi kereta boleh rapat tau. Kalau pergi tu van jalan kaki kan ni. Boleh lah ke? Boleh lah ke? Atas. Hmm. Tu
Cuma tak berani je. Kalau bah lah biasa tak berani kadang-kadang. Terlebar. Atas lebar. Oh, ni ada tangga-tangga naik tu. Mana? Hiking. Ni Hiking. awak ni hiking. Apa boleh naik? Tu hiking. Nak hiking kat nu Gunung Hira. Ketiga? Pergi naik atas. Tak ambil. Apa naik kaki orang nak naik kereta? Mama tak ambil. Ada dia macam ke Indonesia tu kan? Itu leluh naik tempat atas. Aku apa? Allah. Apa Dia jual aqua tu air mineral. Aku ah. Ya, patut sepanjang-panjang naik bunyi kereta. Bukan. Dia naik kereta. Dia naik dengan kereta. Di situ kan. Kalau gue irok. Tak ada apa naik kereta. Dia naik kereta. Tak ada. Dia separuh je. Mas paru je. Bawah tu je. Lepas tu datang tak dia? Tangga. Orang naik tangga je lah. Naik tangga tu pun hiking. Akan naik lagi ni. Tani. Ya tau. Ada belah-belah belakang. Oh dekat Dekat ni. dekat orang main sunat nak Nabi berlindung oh. Dia tu gue ya. Gue tu. Ha, dah ya dak naik telaga. Kau nak tangga. Ha. Iya, hak naik tangga. Hak naik hiking tu je macam jalan gini je. Tapi bukan gini, dia jalan payung sikit. Betul. Dia naik ni helak atas tau. Tak boleh. Bawah tu je kau orang ada kafe. Ni ada kafe dah dah ni. Situ je lah. Ni kau panjang pula jalan. Dengar. You comel jalan. Oh, ramai. Jadi apabila comel jalan, kau jangan jalan. Oh, tinggi lagi Situ dekat menara Clock Tower. Kau dapat dari situ kau view dia. Ustaz duduk mana? Clock Tower? Oh, start duduk hotel ni tak? Tak biasa. Ada pitih je lah. Ni tangga ni boleh hiking. Apa dia ni? Mana? Ni Saya pun dah ambil keluar tahu. Kalau pakai ramai ambil keluar tahu, boleh. Boleh depan tu situ. Seorang je naik Clock Tower tu. Datuk. Datuk dia. Obat-obat ni. Ada ni pelembak ni. awak irawi mama tu pelembak tangan ke Dia tu? bibi. Dah Dia ada macam lotion. lotion ada. Ni pedih ke? Pedih kau pun lotion. Lotion ke yang beli? Pedih kan. Lepas dia. Dia ada lu tahu. Sebab dia sejuk cuaca dia jadi mana kita kurang orang kata kurang air. Tu. Kita dah akan benda pun. Tahu tak Saya dah akan menderu. Lembut bibir. Terima kasih perkongsian dengan Ustaz Mak hari ni dan saya Kadang-kadang pun orang pergi manja ucap kita pakai berterima makanan lah. kasih. Orang manja tu buat sakit dia. Tak sakit. Oi, trauma air dia buat tau. Mana? Free. Lalu bang, rasanya kalau macam ke hujan air lalu sini tukang tak? Trauma air tu. Air hujung. Oh, air dari atas mana. Air daripada atas turun tu. Dia ada tak musim hujan Ustaz? Masa dah kita naik pahat di jalan gini ah. Ha? Naik pahat di jalan gini ah. Tak perasan. Dia boleh tutup cermin atas bahan pun tak apa pemandangan tau. Tengok tu. Biasa bah bukan tak dia nampak.